Siki nak bagi terus terang kat korang, siapa-siapa yang ada pengguna kereta yang lebih daripada 10 tahun, kena ingat dia bukan jadi kat kereta yang 10 tahun je. Kereta 5 tahun pun ada isu, kereta yang setahun pun ada isu. Cuma Siki nak ingatkan, punca-punca kereta boleh terbakar. Jom kita tengok kat sini, cik. Tengok kat kepala bateri dulu. Okey, kalau korang tengok, kat sini ada kepala bateri. Ini adalah kuasa. Kuasa untuk membahagikan semua api. Semua sampai lampu belakang. Ada wiper belakang pun. Ni api ni lah. Api daripada bateri. Alternator akan cas bateri. Tenaga bateri tu akan diambil. Ada gunalah untuk macam-macam lah. Bagi ECU lah, TCU lah, lampu korang pasang, spotlight korang pasang, radio korang pasang, lampu bumbung, lampu buka pintu, lampu reverse belakang, semua. Ni kuasa ni guys. So kuasa ni dia akan tertumpu kepada untuk memberi semua kuasa.